Abang, Ya sayang. dulu you punya kampung macam mana? Dulu saya punya kampung Sayang, inilah tempat macam dulu kampung saya. This in nature. Hi Kenneth. Long time no see. Long time no see. Wah Kenneth, sini ya udara sangat segar. Kenapa ada inspirasi macam ini? Sebab sekarang selalu kita sibuk dekat kerja kan, nak relax, Nak enjoy the nature lah. Yalah. So Kenneth, you buat tempat ini kerana you nak kongsikan experience macam ini untuk lebih banyak orang try kan? Betul. Jom kita pergi tengok dalam. Okay. Ya sayang. Wah Kenneth, kenapa you punya homestay barang begitu lengkap Sebab nak kasih guest saya ada home punya feeling lah. So dulu you ada stay dekat sini? Ya, memang dulu ini memang rumah saya. Oh, so sekarang buka bagi customer mari try experience lah. Betul. Total boleh stay berapa orang? Kalau total 9 orang boleh. 9 orang lah. Betul. So satu family atau dua family boleh datang sini enjoy, relax lah. Boleh. Wah, abang sini ada cozy feeling. Sangat show. Tengok sayang, Syok kan? ada swimming pool lagi. You. Wah, saya ada feeling nak main board game dekat sini. Ya. Sayang cepat, mari tengok. Kalau ada kanak-kanak sini macam dia punya dreamland tau. Bayangkan dekat malam dia orang dekat sini main PlayStation, lepas tu boleh tidur sini. Wah, ini dreamland. Ini adalah syurga untuk setiap kanak-kanak. Wah, sayang tengok sini macam tatamis tau. Oh. Hati-hati kepala. Okey. Wah. Abang, bilik ni comel. Ya, lagi boleh tengok view semua. Wah, kalau saya boleh bayangkan awal pagi saya buka mata tengok view macam ini berapa tenang feeling dia. Wah, sayang, tengok. Apa?